tibanya syawal. Bahagian 3. Eloklah semua dah datang. Sekarang, pergi bersihkan kawah tu. Baik, tu. Oi, ingat puasa. Jangan main air. Nanti korang saja minum. Batal pula puasa. Ya, bos. Cuci bersih-bersih. Kita nak guna buat dodol tu. Letakkan kawah tu kat situ. Cepat. Tak kuat. Tepi. Kuatnya tu. Fuyo. Tengok orang lah. Bawakan kayu-kayu tu. Mula-mula, masukkan bacuhan santan dengan tepung pulut. Lepas tu, kacau lah. Kacau sampai sebati. Dah sebati pun. Barulah masukkan gula. Kacau. Jangan berhenti kacau. Ya, tu. Sedap ni bau. Dah. Meh tok kacau. Dah tu. Dah masak pun. Dah masak dodol. Ui, bolehlah jual. Bukannya Mak Im. Dah lah tak tolong. Datang je nak jual. Betul. Dodol ni untuk kita semua. Yelah. Gurau pun tak boleh. Hai, Mak Im. Siapa nak rasa? Saya rasa. Ini lagi seorang. Bila nak makan je, baru ada. Ya lo, kamu semua kan puasa. 2-3 kali makan laksa, saya pun boleh rasa. Jangan makan depan dia orang. Pusing. Sedapnya. Saya suka. Marvelous. Ambil seorang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ipin, cepat. Jom, Akak dah panggil tu. Sungguh kau. Yelah. Selamat Hari Raya, Pak. Akak. Sinar surya yang cerah, syawal pun menjelma. Sungguh kau misi gadis pakai burung cantik dan berdaya. Senyum manis dilihat sungguh berseri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuih-muih dihidang, lagu raya digendang. Sanak saudara pun dibang, maaf dan ampun dipinta. Salam selamat datang syukuran. Ku panjatkan doa agar semua
sampai lagi? Belum. Opa, diorang dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pun korang. Ipin. Siapa tu? Jom. Ha, kawan-kawan, mari balik kampung. Mesti orang kampung rindu